Assalamualaikum. Kita buat kuih gunting. Ini untuk kita kisar ya. Ikan bilis, bawang merah, cili kering, jintan manis, jintan putih ataupun jintan kasar ya. Santan pekat sebanyak 50 ml ya. Air pun sama 50. Yang ini kita kisar dulu. Okey, ini dah halus. Okey, kita masukkan dalam 4 sudu makan nih minyak masak. Kita masukkan margarin sebanyak setengah cawan. Kita cairkan. Tepung gandum ni kita masukkan gula, garam 1 sudu teh, gaulkan rata. Ini serbuk kari, ini daun sup, margarin yang kita cairkan tadi. Kita masukkan sebiji telur. Kita masukkan rempah yang telah kita kisar tadi. Kita uli dia. Macam ni adunan kita. Nampak kita potong-potong, bahagikan dia. Ini kita canai, kita keringkan. Nanti kita bila kita gunting dia tak melekat ya. Sekarang kita gunting. Macam ni. Bolehlah kita gorengkan kuih gunting kita ni. Okey, dah nampak dia kekuningan. Masukkan daun kari. Dah garing macam ni. Boleh kita angkat.